Saya kongsikan ucapan yang bagi Tuan Ketua Pengarah JPNAN dalam majlis Presmen tadi. Saya selalu namakan ini sebagai pendekatan 5C. 5C. C yang pertama tu, kita menjadi communicator. Communicator ni maksudnya nak menjadi jurucakap. Pengurusi rumah tetangga ni menjadi jurucakap kepada penduduk dalam kawasan kita. Jurucakap memaklumkan apa yang berlaku dalam rumah tangga. Apa isu-isu semasa yang berlaku. Apa perkembangan berita-berita baik. So inilah peranan pengurusi RT sebagai communicator. C yang kedua, pengurusi dan jawatankuasa rumah tangga boleh memainkan peranan sebagai collaborator. Kita bekerjasama, jangan kita nak bersaing. Oh, kita kalau boleh buat program ni kita saja, jangan libatkan penduduk lain, jangan libatkan rumah tangga lain. Tidak benar. Collaborator ni nak menggalakkan kita ni saling bekerjasama. C yang ketiga, kita sebagai koordinator. Kita menyelaras, kita melibatkan agensi-agensi lain, persatuan lain, rukun-rukun tetangga. Kita koordinate satu sama lain. Bagaimana sesuatu projek, program yang kita laksanakan memberi manfaat kepada semua yang terlibat.